Malaysia sedang memasak guys. Kau tengok ni. Harimau Malaya berjaya membantai Laos sampai 4-0. Selepas performance hamba waktu game pertama hari itu, walaupun comeback lawan Myanmar, tapi still performance mengecewakan. Kali ini Harimau Malaya menunjukkan taring sebenar sewaktu menentang Laos. To be fair, Laos ni tak adalah tim yang kuat pun. And to be fair, bila Malaysia main dekat home, main dekat Bukit Jalil, dia punya aura tu memang lain macam. Selalunya memang kita akan nampak Malaysia ni akan berpesta gol lah dekat Stadium Bukit Jalil. Jom kita sembang sikit pasal game ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. By the way, sebelum nak cerita pasal game, aku nak bagi kredit kepada penyokong-penyokong Harimau Malaya yang turun ke stadium pada malam ni. Okey, walaupun ada isu boykot lah apalah, ingatkan tak ramai tapi ramai guys yang turun. Okey, boleh cakap full house jugalah. Okey, Wibro tak ada. Wibro tak ada kat Malaysia sekarang ni. Aku masih lagi dekat negara lain. Okey, so aku tak dapatlah nak tengok game ni secara live. Tapi guys, dengar cerita meriah, dengar cerita seronok. So korang yang ada dekat stadium boleh komen lah suasana dia macam mana dekat bawah. Separuh masa pertama kita skor 1-0 sahaja dekat hujung-hujung tu, walaupun ada banyak juga percubaan sebelum tu. Okey, Malaysia ni aku perasan kadang-kadang kita ni lambat panas jugalah. Okey, separuh masa pertama belum cukup panas, separuh masa kedua barulah ada tukar gear sikit, tambah lagi 3 gol untuk meraihkan pesta menentang Laos pada malam ni. Banyak gol yang kita tengok malam ni, ada gol yang dibatalkan walaupun aku rasa macam tak offside pun. Tak tahulah kenapa, tapi of course lah, gol yang paling menarik, paling meletup malam ni adalah free kick daripada Wan Kuzain. Pemain yang orang kata ada hype lah bila dia ni bermain untuk Harimau Malaya. Okey, kau tengok dia punya free kick. Dia punya free kick tu Mat, kau letaklah Buffon ke, Neuer ke, Casillas ke, memang tak dapat dia. Knuckle ball yang sangat-sangat padu, yang sangat-sangat laju. Okey, serius aku cakap memang lawa gila dia punya free kick tu. Kredit lah kepada Wan Kuzain sebab aku nampak baru-baru ni macam ada yang kecam, ada yang kutuk. Okey, ada video tunjuk dia punya body kurus keding. Ada yang kata ni apa ni, makan ke tidak ni? Macam nak makan je kan. Tapi serius aku nampak dia ni macam Hakim Ziyech tau. Okey, player Morocco tu, bekas player Chelsea tu. Body kecil, kurus keding tapi hantaran padu, free kick padu. Okey, dia punya rambut pun lebih kurang sama saja. Tapi what a goal daripada Wan Kuzain. Okey, harapnya dia boleh menyinar dan dia boleh meletup untuk tim Harimau Malaya. So settle lawan Myanmar, lawan Laos, tapi lepas ni akan lawan opponent yang jauh lebih mencabar iaitu Thailand dan juga Filipin. Thailand main dekat away, Filipin main dekat home. Filipin 8 Ogos 8 Ogos ni bukan Chelsea JDT ke? Aku tak sure lah aku dapat tengok ke tidak. Filipin dekat home ni mungkin tak dapat tengok juga walaupun aku sudah pun balik waktu tu. Alright, so itu saja guys, dan kalau korang nak beli jersey Harimau Malaya, nak support Malaysia, okay, lawan Thailand, lawan Filipin nanti, or maybe masuk semi final ke apa, korang boleh beli jersey Malaysia yang murah di link di bawah.